Plagiarism dia 0%, tapi dia punya AI detection 80%. Sudah. Baru ni ada student foreigner yang datang ke bengkel saya. Dia tunjuk dia punya draft paper dia. Dia dah check guna Grammarly. Result daripada Grammarly, plagiarism dia 0%, tapi dia punya AI detection dia 80%. Jadi dia pening kepala sebab dia kata dia dah banyak kali dah tukar ayat dia, paraphrasing dia, tapi masih lagi AI detection dia tinggi. Jadi dia minta nasihat saya. First thing saya minta dia buat, ambil draft tu dan try pula dengan Turnitin. Silap hari bulan, Turnitin tunjukkan skor lagi rendah. Ada dua sebab kenapa saya suruh buat ni. First ialah sebab algoritma untuk AI detection bagi setiap software tu berbeza-beza. Kemungkinan juga Turnitin akan keluar result yang berbeza dan lagi rendah berbanding dengan Grammarly. Yang kedua ialah kebanyakan jurnal akan menggunakan Turnitin ataupun Authenticate untuk check plagiarism dan juga AI detection. Turnitin dengan Authenticate daripada company yang sama je. Cuma Turnitin ni lebih fokus kepada dokumen yang student hantar macam thesis ke report ke. Manakala Authenticate ni lebih kepada yang research publication, artikel jurnal dan sebagainya. So korang boleh try je guna Turnitin. Kalau Turnitin punya peratus dah rendah, boleh try je cuba hantar.